Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah. Seperti biasa, saya nak kita bincang sikit berkenaan dengan motosikal Versys 650 yang ini yang terbaru. Boleh dah bawa masuk ke Malaysia. Jadi, hari ini hampir 27,000 km lah mileage saya dah pakai motosikal ni. Dan lebih kurang dalam setahun lebih lah kan. Jadi, ada juga banyak jugalah saya buat masukkan aksesori je lah kan. Dari segi enjin saya tak usik pun kan. Nanti saya akan cerita sikit lah aksesori-aksesori yang saya dah masukkan motosikal ni. Dan sebelum tu saya nak cerita sikit apa yang baiknya motosikal ni dan apa yang saya tak suka berkenaan dengan motor Versys tu. Versys ni adalah enjin dia 650cc, enjin Predator Twin. Dan bagi mereka yang mungkin mencari sebuah motor touring yang agak bajet, orang kata bajet dalam lingkungan 38 ke 39,000. So ini di antara model yang harus anda cuba dululah. Walaupun sekarang ni kita dibajiri dengan motosikal daripada China kan. Dan juga motosikal daripada Japan, contohnya daripada Suzuki kan. Untuk 650 ni sekarang dah banyak model-model ada Triumph kan. Kemudian masuk pula motosikal daripada China kan. Ada CF Moto. Tapi CF Moto ada yang 450 kan, ada 800, ada 700 kan. Kemudian ada beberapa model lagi lah brand China yang spek dia bagi saya memang terbaik lah kan. Sekarang motosikal China pun kan bagus kan. Dia orang bagi spek TFT kan, ada grip shifter, kemudian dia orang bagi ada heater grip. Berbanding dengan motor-motor daripada Japan, contohnya motor Versys ni kan. Tak ada heater grip, dia ada TFT, ada ABS, ada traction control, nasib baik ada KTRC kan. Kemudian tak ada tapi dia tak adalah auto cruise, dia tak adalah orang kata grip shifter kan. Mungkin kalau orang kata kalau nak ambil yang 1000cc lah kan, itu mahal lah 80 lebih. Kalau standard pun 62cc yang 1000 kan. Jadi dah hampir setahun saya pakai. Dan saya rasa dengan warranty unlimited mileage. Sehingga hari ni saya tak claim apa-apa warranty pun. Memang motor ni enjin dah lama berada di pasaran. Dan saya tak risau pun tentang kualiti enjin sebab kita dah pernah pakai Saya pernah pakai motosikal sebelum ni. Cuma yang ini versi yang terbaru, dia lebih mantap lah daripada Versys yang sebelum ni kan. Pertama, motosikal ni mesti mengikut kemampuan kita lah. Bagi saya harga yang munasabah lah, 39,000. Dan spek yang dibagi ni bagi saya cukup-cukup mantap Bila ada masuk KTRC ni, mantap, ada ABS. Sebelum ni Versys tak ada, KTRC tak ada, ABS tak ada kan, traction control tak ada kan. Jadi dia masuk sini ada TFT, versi terbaru ni sepatutnya memang menjadi pilihan lah. Dan ramai pun pakai Versys kan sekarang kan. Baik versi yang lama atau versi yang baru. Anda kena lihat ke satu kegunaan. Tujuan anda beli Versys ni ataupun motosikal mana-mana pun, apa sebab nak beli, kegunaan untuk apa. Macam saya ni, tujuannya sebenarnya untuk pergi kerja sebenarnya. Bila outstation memang saya bawa motosikal ni. Outstation memang saya akan bawa motosikal. Saya tak bawa kereta, saya tak suka sangat bawa kereta. Jadi Versys 650 atas highway bagi saya dah cukup mantap. Tak begitu laju, tak begitu perlahan, tapi 15, 16 steady je atas highway kan. Mantap kan. Okey. Apa yang saya rasa kurang lah sedikit berkenaan dengan motor Versys ni. Ini pandangan saya lah kan. Saya sebenarnya tak suka sangat dari segi bunyi untuk motor Versys ni sebab dia Predator Twin kan. Bunyi dia macam mesin jahit sikit. Tapi sebenarnya itulah karakter motor Versys. Enjin dia bunyi kadek-kadek macam mesin jahit, tapi itulah dia. Bunyi Versys. Tapi bagi saya lah, kalau dapat bunyi lebih sedap sikit kan daripada. Nak tahu kot Versys akan datang, dia buat 3 silinder ke 4 silinder tapi 650. Ni cadangan saya kan. Apa kata pihak Modenas
buatlah 650 tapi 4N line. Saya rasa bagus tu kan. Saya rasa cuba kan. InsyaAllah saya rasa ramai yang juga meminati 650 tapi 4N line. Itu pandangan saya lah kan. Okey. Kemudian kekurangan lagi yang kedua, tu ni sangat-sangat tinggi. Tapi kalau nak sahabat suspension yang automatic macam GS, boleh turun, boleh naik. Harganya tak dapat lah 39,000. Mungkin kita, kalau versus ni dapat suspension automatic macam 1,000 kan, ada SE kan, suspension automatic. Cuba masuk juga suspension automatic untuk 650. Masih mantap kan. Suspension automatic lagi padu lah. Kekurangan ke. Okey. Kemudian yang saya nampak lagi, macam tak ada je kekurangan versi ni, sebab motor ni motosikal yang kata dah lah murah tapi dah bagi spek macam-macam. Apa nak lagi kan? Kalau saya masuk lagi minta-minta macam-macam ni, pasti harga dia tak dapat lah sampai 9,000. Mungkin akan naik sampai 50 lebih ribu kan. Okey, ada beberapa aksesori yang saya dah tambah. Okey. Saya rasa mungkin berkongsi pada anda semua. Ada manfaat mungkin mereka yang ingin membelinya. Okey, contohnya windshield ni. Okey, windshield ni ini adalah bukan lagi yang standard. Ini lebih orang kata universal, bukan universal jugalah. Tapi lebih besar sikit lah. Tapi harga tak mahal pun. Okey, ini saya beli, kebanyakan saya beli kat Tentan lah. Okey, ini satu saya dah masuk. Kemudian kalau lihat depan ni, ini untuk handguard pun saya dah saya dah tukar juga daripada yang standard kepada yang lebih baik. Lagi besar lah. Lebih besar dan saya rasa tak adalah kena tangan batu-batu kan. Saya rasa ini penting juga. Oh iyalah. Ini pun satu juga. Okey. Belah kanan. Cuba lihat. Okey tak? Okey. Okay, selain tu kita tengok depan ni dulu. Kemudian saya ada masukkan spotlight lah. Okay. Ada spotlight yang ini. Ini murah je 380. Ini Golden Eyes. Jalan 1,500. Beli kat Sedang Motor. Okay. Tujuannya beli spotlight ni bukan apa. Saya ni orang Pahang. Pahang ni faham lah. Kawasan Fedah kanan tu, kawasan kampung. Lembu, Kebau, kalau balik malam, kalau tak ada benda ni, tak nampak ni nanti. Berkabus. Sebab tu lah perlu jugalah spotlight ni. Keselamatan, bukan orang kata sekadar ada, memang keselamatan. Okay. Kalau waktu malam, waktu kabur macam ni, berkabus kan. Tempat ni berkabus kan. Nampak bahaya. Okay. Okay, spotlight. 2. Okay, kemudian apa lagi? Ini biasalah saya masukkan untuk protect fog. Okay. Memang penting bagi saya lah. Saya takut leaking kalau tak pakai tu nanti. Sebab ada habuk-habuk apa semua kan. Kemudian saya dah pasang ni lah horn. Bunyi dia yang standard tak padu lah. Kadang-kadang tu kereta ataupun kenderaan lain tak dengar pun. Jadi dah tukar lah ni. Ini 100 lebih ni. Sekali pun pasang. Kemudian saya masukkan ni lah. Biasalah botol air. Dan kalau kita nak jauh, perlukan benda ni kan. Tapi saya pasang 2. Satu belah kanan, satu belah kiri. Nampak tu? Nampak? Ada 2 botol. Okay. Kemudian saya dah masukkan apa lagi ni? Ni untuk letak handphone. Okay. Letak handphone. Lepas tu ini untuk anti-wave brake. Jadi tak adalah rasa gegar sangat kan. Apa? Dominos apa? Brand dia ni. Okay. Tengok ni. Dah tukar juga. Jadi untuk melegakan tangan kita lah. Kadang-kadang tu kalau kita pakai yang standard tu wave brake kan, rasa sampai ke tulang. Gegaran tu kan. Kena pula motor ni para twin kan. Kemudian saya ada masuk ni dashcam. Dashcam ni ada ni. Tengok dashcam ni penting bagi saya. Bukan apa, sebab motosikal ni dia tak ada sensor TPMS. Jadi bila tak ada sensor tekan tayar depan belakang, jadi dashcam ni dah membantu saya lah. Tengok ni ni ada panel dia. Tengok ni. Nampak tak nampak ni? Jadi saya nampak sini nampak ni.
tekan tayar depan, tekanan tayar belakang. Nampak? Saya boleh monitor lah setiap kali kita ride kan. Sebab penting ni, motor-motor sekarang yang besar-besar, yang mahal semua ada TPMS. So kita kena belilah ya. Kemudian dashcam ni ada kamera, nampak ni. Nampak? Ada kamera untuk depan. Ni kamera untuk belakang. Okey. Dia boleh, orang kata kalau apa-apa kemalangan, Allah alam, dia boleh rakam lah kan. Dia ada kamera ni, ada depan belakang ni. Okey. Dashcam ni, lepas tu ada depan belakang. Kemudian dia ada GPS. Ada GPS, kena connect dengan handphone lah kan. Jadi senang jugalah ada dashcam ni. So saya beli China punya je. Tak mahal. Cuma nak cari kedai untuk upah pasang ni, pandai-pandai lah ya. Okey. Nak tengok tak dia punya kamera? Kamera dia. Ni satu. Ni depan dia kamera. Nampak? Satu. Dia. Dan ada kat belakang. Ni dia. Tu dia nampak kamera dia. Nampak kan? Okey. Kemudian yalah, ni box biasalah kan. Kita pasang box kiri kanan ni untuk ride jauh ni, biasalah. Memang perlu sangat untuk ride ni pakai box ni. Kemudian saya ada pasang ni macam magap belakang ni. Okey, belakang ni satu dan tu dua, nampak. Ni semua supaya tak kotor. Ni pun nampak tu. Tanda lumpur dia dah mula kan, habuk-habuk. Okey. Nak kata banyak tak banyak pun saya pasang aksesori ni. Adalah tambah-tambah sikit-sikit kan. Macam ni Ni kan untuk power supply kan, untuk kita cas handphone nampak ni. Ni memang dah ada, cuma kena beli dan tambah aja. Okey. Okey, sikit aja kot. Kan? Nak kata banyak sangat tak jugalah aksesori yang saya tambah ni. Orang kata tambah pelan-pelan kan. Kalau banyak nanti kan terasa pula kan. Nampak ni ada protectionnya untuk fog ni kan. Lepas tu bawah tu radiator guard. Okey. Lebih kurang untuk ni engine, orang kata ni orang panggil apa, crash bar kan. Ni crash bar ni. Okey. Bagi saya penting juga lah crash bar ni. Kalau jatuh dia dapat menghalang daripada kerosakan yang lebih parah lah. Selain itu kita dapatlah pegang untuk spotlight dan juga untuk kamera saya ni 360 ni kan. Kan. Boleh lah orang kata sangkut-sangkut apa yang penting kan. Okey. Semoga ada manfaat berkenaan dengan motor Versys 650 yang baru ni. Kita nak share-share je. Dan semoga berjumpa lagi video saya akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.